5 benda ni jangan buat pada hari raya. Kalau buat, sia-sia hari raya kita. Dan nombor 5 yang paling teruk sekali. Yang pertama, orang perempuan apabila keluar berhari raya suka pakai pakaian yang menjolokkan mata dan suka bersolek menghias diri. Benda ini haram dan berdosa di sisi agama kita. Nombor 2, ketika berkumpul ramai-ramai, suka sembang benda-benda yang lara dan mengumpat, berdosa besar. Yang ketiga, keluar dengan awek, keluar dengan perempuan ataupun lelaki yang bukan mahram, dan juga bersentuhan dengan lelaki dan juga perempuan yang bukan mahram, bersentuhan dengan sepupu-sepupu, haram di dalam agama. Yang keempat, tak beraya dengan mak ayah, tak minta maaf dengan mak ayah, tak boleh. Dan yang terakhir sekali, yang paling teruk sekali, berapa ramai orang yang keluar berhari raya sampai dia orang tak solat. Galik berhari raya, tinggal solat zuhur, tinggal solat asar. Dan yang paling sadis sekali, boleh solat sunat hari raya Aidilfitri tapi solat subuh tak solat. Jadi jangan buat 5 perkara ini kalau kita nak hari raya kita penuh dengan makna, penuh dengan pahala. Jangan lupa untuk share dan sebarkan supaya orang tak buat silap ni semasa hari raya, yang mana benda ni boleh merugikan mereka. Nak banyak lagi ilmu berkaitan dengan agama, jangan lupa Ustaz Kembar Hafal.